Bang, Mat tanya sikit bang. Brazil boleh menang World Cup atau ni bang? Brazil saya tak boleh bang. Abang kerja Brazil ni, abang fan Brazil ke abang ni? Kita fan football bang. Fan football. Football punya fan lah. Ya ni Neymar pernah pakai baju ni saya rasa ni. Ni Neymar pernah pakai. Tapi Tony dia tak pakai kot. Tahun ni dia tak pakai saya rasa. Ancelotti tak mau panggil dah. Ancelotti tak nak Abang pakai. paling minat sekali lah Brazil punya player siapa bang? Ronaldo. Saya ingat football bang. Football ke lah, player football favorite player siapa? Favorite player Fabregas. Fabregas lah. Fan Arsenal ni. Kan fan Barca. Kita tu saya kata saya tak spesifik lah bang. Bagus ya abang ni kira tengok bola dia tengok semua tim yang perlawanan kita semua dia tengok taktikal dia bang. Nak tanya juga main makan ni Fat Burger first time ke biasa main dah? First time bang. First time daripada mana main? Alhamdulillah. Daripada mana main? Sungai Bakap. Sungai Bakap. First time main tu kecewa ke puas hati bang? Saya boleh bagi rating 10/10 lah. Alhamdulillah. Abang makan burger apa? Brisket dengan yang ada fish fillet. 3 beradik. Ya, 3 Yang tinggi tu. Ya. Okey makan abang Alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Boleh kenyang besok lah. Makan atas 10/10 tu kira full mark tu. Ya. Alhamdulillah tu. Ya, Orang bang. Sungai Bakap. Abang kita nama apa lupa tanya. Izzat. Izzat. Saya bagi nama dia Izzat Junior pakai baju Neymar. Ya bang, terima kasih banyak bang. bang. Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Terima kasih selamat Hari Raya Batin. Okey. Abang ni pada Sungai Bakap geng. Alright. So hangpa letak di ruangan komen. World Cup tu ni yang baru siapa menang? Aku rasa kalau France lah. Walaupun aku fan Brazil macam abang ni, aku rasa France dia menang.